Okey geng, sebenarnya ramai lagi yang tak tahu pasal Maricas. Apa itu Maricas? Okey, Maricas ni adalah skim galakan penggunaan motor elektrik CKD yang dianjurkan sendiri oleh kerajaan. Maknanya kerajaan tanggung 2,400 bagi dekat kita untuk kita beli motor elektrik geng. Syarat kelayakan nak dapatkan rebate ni, yang pertama ini antaranya lah. Okay, yang pertama, gaji setahun tak melebihi 120,000, gaji kasar. Yang kedua, wajib ada lesen motor. Siapa yang tak ada lesen motor, korang boleh ambil dulu lesen motor. Dah ada lesen motor, nanti baru apply. Untuk soalan ni, ramai yang tanya, bang, kalau saya bekerja sendiri macam mana? Kalau saya student macam mana? Kalau saya pesara macam mana? Okay, untuk kategori ni, korang boleh ambil borang dekat dalam website Maricas. Kalau nak apply pun, korang boleh masuk kat dalam website Maricas, korang boleh apply dekat situ. Untuk siapa-siapa yang nak beli motor layan jiwa ni, saya suggest korang apply 28 hari bulan Jun ataupun 1 Julai nanti. Sebab kenapa? 28 Jun nanti baru official launching untuk motor EV layan jiwa ni. So untuk sekarang tak ada lagi list dalam Maricas untuk layan jiwan. So korang kena apply rebate ni masa 28 hari bulan ataupun selepas 28 hari bulan. Okey geng, semoga bermanfaat.